Aku dah buat yang terbaik. Aku akan pastikan kali ni aku dapat jawatan tu. Tapi kau tahu kan, Encik Razman selalu pilih lelaki untuk jawatan besar. Bukan kali ni. Aku akan pastikan aku bersuara kalau benda tu terjadi. Aku dah penat lah asyik diketepikan aja. Okey. Sekarang tiba masa yang paling menyeronokkan. So, setelah mempertimbangkan semua faktor yang ada di sini, saya bersetuju untuk memilih Liu sebagai jawatan pengarah projek bagi tahun ini. Tapi kenapa saya mempunyai rekod lebih baik daripada Liu? Ini kerja untuk lelaki. Takkan you tahu tekanan kerjanya? Ini tak adil. Saya perlukan penjelasan yang lebih baik daripada alasan tersebut. Aku dah buat semuanya dengan sempurna. Tapi disebabkan aku perempuan, aku ditolak. Kalau aku diam je, perkara ni akan terus berlaku. Aku setuju dengan apa yang kau cakap. Dah lama masalah ni berlaku. Kau kan dah ada bukti. Kalau kau buat laporan, kami akan sokong kau. Terima korang. Dengan sokongan yang korang berikan, aku akan buat aduan rasmi tentang perkara ni. Kami telah menyemak rekod kerja dan aduan awak. Memang berlaku ketidakadilan dan keputusan ini. Saya hanya mahukan hak saya dihormati. Itu sahaja. Baiklah, kami menghargai keberanian awak bersuara. Kami akan betulkan kesilapan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amira, apa tu? Apa tu? Bacalah sendiri. Tahniah, Amira. Terima kasih. Kemenangan ni bukan untuk aku je, tapi untuk kita semua sebagai seorang wanita yang pernah ditinggikan. Akhirnya kau dapat apa yang kau layak. Alhamdulillah.